Bangun. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, boleh duduk. Semua sihat hari ni? Sihat. Ada yang sakit? Ada. Ada yang tak hadir? Ada. Okey. Siapa? Riana. Riana sakit ke? Oh, tak. Dia pergi library. Ada urusan lah. Okey. Baiklah. Okey. Dekat depan ustazah ni ada dua pintu. Siapa kenal pintu ni? Rumah saya. Okey, ni pintu pertama. Ni pintu apa awak rasa-rasa? Pintu apa biasanya? Tandas. Pintu tandas, pintu bilik. Pintu rumah. Okey. Okey. Pintu rumah. Okey. Saya ada 3 buah rumah dekat sini. Okey. Nampak rumah? Boleh nampak? Okey. Antara 3 rumah ini, ada satu perkara yang kena buat. Satu perkara yang ada di dalamnya, biasanya ada siapa yang tinggal? Orang kan? Kenapa dia duduk dalam rumah? Tempat berlindung, betul. Berlindung daripada apa? Hujan, binatang buas, panas. Kalau dalam kita punya kehidupan, biasanya apa? Apa? Tidur. Air. Kenapa dia kadang-kadang rumah bersepah macam tu? Okey, sikit lagi. Dekat dah tu. Maruah. Maruah. Sikit lagi. Dekat dah tu. Menutup aurat. Sebab tu awak tinggal kat dalam rumah. Betul? Betul? Yakin? Saya nak kaitkan dengan tajuk apa pada hari ini? Adab? Pergaulan dalam rumah. Bukan. Apa dia? Menjaga pandangan mata dan memelihara maruah diri. Menjaga pandangan mata dan maruah diri. Silap. Ya, betul. Itulah tajuk kita pada hari ini. Menjaga pandangan mata. Sebab dekat rumah ni, bila kita sampai dekat rumah, kita akan jumpa pintu. Kita nak ketuk pintu, biasanya kita berdiri dekat depan pintu. Tepi dia. Kalau ada tingkap dekat sini boleh tak kita intai-intai? Tak boleh jadinya. Menjaga pandangan. Kita menjaga pandangan. Tutup mata semua. Siapa dekat sini, bila dia sampai je dekat rumah, terutama rumah orang kan, rumah kita pergi rumah orang kan, dia tak tengok pun apa yang ada dalam rumah tu. Siapa? Angkat je tangan.
Oh, awak tengok ke? Awak tengok dekor-dekor rumah? Kalau rumah cantik, menarik, awak tengoklah. Oh, okey. Buka mata. Okey. Hari ni kita akan teruskan pada muka surat berapa ya? 20. Okey. Siapa yang boleh bacakan untuk saya? Oh, panjang pula kan ayat dia. Cepat. Siapa nak bacakan? Ada siapa-siapa yang boleh bacakan ayat? Cepat. Ada siapa-siapa yang boleh tolong bacakan? Siapa volunteer? Ada? Hasya. Hasya boleh? Okey. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الناس ولا يضربن بأرجلهن ليعلم يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Okey. Terima kasih. Siapa yang volunteer? Nak bacakan maksudnya? Ada? Okey. Biru. Ada? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menunduk pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke paras dada mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak saudara-saudara mereka yang perempuan atau hamba mereka atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang perhiasan yang mereka sembunyikan dan
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Okey, terima kasih Ainin. Okey, boleh faham dah? Okey, kalau boleh tutup buku. Tutup buku, dah baca dah. Tutup buku. Dah baca kan? Okey, yang pertama. Apa tuntutan dalam ayat surah An-Nur ni? Okey, betul. Lagi? Tuntutan dia? Kalau perempuan? Lah, tutup aurat macam mana? Boleh tak kalau saya nak pakai yang berloceng-loceng? Okey, contoh. Dia tak ada pun pada saya tapi saya nak letak dekat beg ni. Ada loceng. Loceng yang kalau saya gerak, dia bunyi. Saya pun pakai je lah. Boleh tak? Baik. Kenapa? Cantik lah. Boleh menarik perhatian. Okey. Kalau lelaki kalau dengar macam ada loceng-loceng, saya bawa loceng-loceng, awak nak tengok tak? Nak tengok? Siapa yang bawa tu kan? Siapa tu? Ustazah ke? Okey, yang seterusnya. Bila duduk sama-sama dalam satu rumah kita ni. Dalam satu rumah kita ni, mungkin kita balik kampung kan? Kita balik kampung. Apa yang biasa kita jumpa kat kampung? Saudara mara lagi? Pakcik-pakcik, atuk nenek. Atuk nenek ada aurat? Tak ada. Ada? 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 Ada aurat tapi ikut batasan lah. Kalau dia antara yang atuk tiri ke kan, kita kahwin luar. So kita tutup lah aurat kita. Bagi yang tiri ni dia bukan seibu sebapa kan. Dia lawan daripada norma kita. Jadi itu kena tutup aurat. Okay, seterusnya dekat rumah ni juga. Biasanya kita kena buat apa rumah? Tidur je? Tak, habis tu selalu buat apa kat rumah? Mengemas rumah. Okey, kalau perempuan mengemas rumah, biasanya apa tu? Basuh pinggan. Dia datang dah. Sibuk je lelaki kan. Dia datang dekat dapur kan. Kita tengah basuh ni macam mana nak buat? Kita halau lah dia. Dia nak basuh tangan je. Macam mana? Anak-anak tu suruh dia basuh pinggan sekali. Suruh je dia basuhkan. Okey. Menarik. Idea awak tu. Jadi ke tak? Tak tahu. Kau tak tahu? Jadi? Biasa jadilah. Okey, bagus. Awak tegas lah tu kan? Okey. Kebiasaannya dekat dalam rumah pakai stokin tak? Tak. Sebab? Sebab dia Sebab dia dalam rumah. Walaupun ada daripada lain. Daripada Y kan. Sebab tu antara keringanan lah. Sebab kita berada dalam rumah. Tapi sebaiknya pakai. Tapi sebabkan rumah kita ni kadang-kadang basuh tangan tu dia tak lap kan. Jadi sebabkan itu macam susah lah nak pergerakan kita terhad. Nak pergi sini basah. Lepas tu kita punya stokin mood pun jadi macam pelaut kan. Tak nak macam tu. Okey. Seterusnya. Kalau perhiasan dia kata apa tadi? Hentak kaki tu. Yang macam mana hentak kaki tu? Hentak kaki marah-marah. Bukan. Gelang kat kaki pun tak boleh? Gelang kat kaki. Yang tak ada bunyi. Tak apa. Kalau yang ada bunyi, tak boleh.
Itu masuk dalam bab menyerupai sesuatu kaum. Jadi memang tak boleh. Jangan biasakan. Maksudnya kalau daripada kecil lagi pada adik-beradik kita yang kecil-kecil tu kan. Jangan ajar dia. Okey, kita cegah daripada awal. Okey. Boleh buka buku. Seterusnya. Siapa nak baca tuntutan hukum yang sebetulnya? Oh, boleh. Sekejap ya. Allah menegaskan dan memerintahkan secara khusus terhadap orang mukmin supaya memelihara kehormatan diri serta menutup aurat seperti yang dikehendaki dalam syariat Islam. Diterangkan juga tentang mukmin yang telah diperintahkan supaya menghindar dan mengelakkan diri daripada melihat perkara mungkar yang boleh merosakkan kewarasan akal dan menaikkan hawa nafsu. Para mukminat diingatkan sentiasa menjaga diri dengan tidak mendedahkan perhiasan diri kecuali batasan yang dibenarkan. Oleh yang demikian, perbuatan mendedahkan aurat boleh menimbulkan kesan buruk terhadap maruah diri sendiri. Justeru, menjaga pandangan mata dan memelihara maruah diri dapat menyelamatkan iman. Seterusnya, memberi keuntungan di akhirat nanti. Okey, terima kasih. Okey, tuntutan hukum daripada ayat surah An-Nur ini 30 hingga 31 ini khusus untuk orang kafir, betul? Salah. Betul Salihin? Bukan. Untuk orang mukmin, orang yang betul-betul ikut syariat Islam, dia akan jaga kehormatan diri. Okey, selain itu, apa yang dimaksudkan dengan menghindar dan mengelakkan diri dari melihat perkara mungkar? Dekat rumah kita ni. Kat rumah kita ada internet. Macam mana? Dekat rumah kita ada internet. Masing-masing zaman-zaman IT ada telefon sendiri. Telefon 2, 3 pula tu. Macam saya. Telefon 2, 3. Macam mana ni? Zaman dulu tak ada. Zaman sekarang teknologi tu, komputer. Apa yang awak tengok? Biasanya apa yang awak tengok? TikTok. Ada tak orang buat bukan-bukan? Apa dia nama panggilan dia? Trend. Trend tu okey lah kalau dia okey. Trend apa macam mana? Joget-joget. Okey. Boleh tak? Tak. Lagi? Pakai seksi-seksi. Lepas tu selfie lah. Orang lain. Lepas tu dia upload dekat media sosial dia. Okey, lagi? Biasanya jumpa macam mana? Kalau lelaki dia suka sangat berperangai pelik-pelik tau. Lelaki biasanya suka main apa? Main game. Game sekarang, game apa ya? PUBG Saya ML. ML macam kartun dalam tu kan? Bukan Yelah yang lawan-lawan maksudnya anime dalam tu je lah kan? Dia tak melibatkan figura orang kan? Saya rasa macam game lain lah. Macam sniper ke macam game. Game yang melibatkan memang nampak. Minta maaf, saya bukan yang kaki game tapi saya tahu sikit-sikit je. Contohnya, awak main game kan? SimSimi ke game ngarut-ngarut? Game ngarut-ngarut tu? Kan kadang kata kan, alah main game ni best tapi dia membawa kepada keburukan, membawa kepada hawa nafsu sebenarnya tu.
Sedangkan kita dah panggil, mak kita panggil, Along. Tak dengar je Along kan. Sebab apa? Dia tertarik, dia lebih tertarik kepada figura yang ada dalam tu. Adakah dia menutup aurat? Tak. Tapi kita suka nak tengok. Kadang daripada kecil, mungkin awak pernah tengok Tom and Jerry ke. Cerita dia tu melibatkan kucing, tikus kan. Tapi bentuk dia tu, ilusi yang dimainkan dalam watak, sangat memberi kesan lah kepada kita kan. Lagi satu kalau macam prank, macam tak bersalah kan. Dia buat prank, lepas tu dia kata, hey Frank. Kita yang kena ni sakit hati tapi dia Frank je. Kan? Kadang-kadang prank sampai terselak lah semua. Selak sana. Bahaya tau. Okay. Akan menimbulkan fitnah. Okay, seterusnya kewarasan akal lah. Apa lagi yang boleh merosakkan kewarasan akal? Zaman sekarang zaman budak-budak pun main game. Dia main sampai tak ingat dunia. Bila mak dia ambil je, dia buat apa? Tantrum. Okay. Lagi? Dia meronta-ronta, marah. Macam mana tu? Joget-joget. Lepas tu dia cakap apa? Kita tak nak sampai dia mencarut. Sedih tak? Sedih kan? Macam mana nak buat? Dia kata menundukkan mata, menundukkan pandangan. Daripada kecil lagi dah diserap dengan perkara macam tu. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ambil phone dia lagi. Tutup wifi. Okey, bagus. Perhiasannya. Kalau perhiasannya lebih kepada perempuan lah. Perempuan. Kalau lelaki, dia ada fashion tertentu. Contohnya, trend seluar besar, baju kecil kan. Baju memang kena fit. Pun tak boleh juga. Lagi satu, dia tak fit pun. Tapi dia tak tutup aurat lah. Maksudnya dia pergi keluar rumah, tapi dia tak pakai baju. Boleh tak? Dia nak ambil petik buah mangga lah misalnya depan rumah dia. Boleh tak? Dia petik lah. Kan lelaki kan aurat dia daripada pusat sehingga bawah lutut tu. Macam mana? Boleh je lah dia pergi petik tanpa pakai baju. Tutup. Boleh? Tiba-tiba awet dia lalu. Tengok dia. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Lagi ketul-ketul buat tu kan. Tak boleh. Kena pakai baju. Kenalah tutup aurat juga. Okey. Sebabnya zaman sekarang ni zaman yang orang terus rakam. Bahaya. Kita tak tahu niat dia apa. Kan? Tapi dia rakam kita petik buah kan. Dia nak saja-saja. Kadang-kadang pergerakan kita tu mungkin tengah menonggeng ke, kita risau. Perkara itu bila dia upload dekat media sosial, bukan kita je yang tengok. Tapi daripada budak kecil lagi. Dia tengok, tak apa je abang tu buat. Dia guna istilah, tak apalah abang tu dah buat. Kakak tu dah buat. Dia akan guna istilah normalisasi. Itu risau yang tu. Jadi kita kena sama-sama tegur je dia. Keyboard warrior. Keyboard warrior. Laju tangan dia. Okey. Orang gaji. Siapa orang gaji? Boleh tak dia buat kerja rumah? Orang gaji ni. Boleh? Boleh tak dia buat kerja rumah? Boleh? Boleh? Boleh tak dia masuk sesuka hati je pergi? Selagi dia tak dapat keizinan
tak boleh juga. Sebab kadang-kadang orang gaji ni dia buat apa? Tangan dia bahaya juga. Betul tak? Kadang-kadang zaman sekarang ni orang suka ambil upah bersihkan rumah kan. Lepas tu dia jumpa sesuatu. Pada sengat-sengat dia ambil. Bahaya. Kalau boleh, jadilah orang yang jujur. Okey, seterusnya sebab nuzul. Siapa yang boleh ceritakan secara spontan sebab nuzul? Kenapa ayat surah An-Nur ayat 30 hingga 31 ni diturunkan? Kau nak berlakon? Okay, silakan baca dulu. Okey. Cerita. Apa namanya? Ayat ni daripada kisah zaman Rasulullah dekat kota Madinah. Ada seorang lelaki ni, dia saling bertatapan lah dengan perempuan tu. Apa namanya? Dia bertatapan mata lah. Macam tu. Lepas tu, dua-dua terpikat, saling terpikat macam tu. Okay, lepas tu, waktu nak balik tu, dia terlanggar tembok sampai sampai berdarah. Macam tu. Lepas tu, dia tak kesat berdarah tu. Dia pergi dekat rumah Rasulullah SAW. Dia cerita yang dia terlanggar tembok sampai berdarah tu. Macam tu. Lepas tu ayat dia pun turun lah. Bagus. Okey. Siapa nama orang tu? Ada dituliskan? Tak ada pun nama dia. Tak ada nama. Okey. Okey, kasih dulu. Okey. Ada satu lagi kisah. Siapa yang biasa dengar? Ataupun nak kongsi ke? Cepat. Biasa awak dengar ni. Nabi Yusuf mana? Cakap apa ni? Ceritakan. Time tu perempuan ni tengah merewang kat satu rumah kot. Lepas tu dia Nabi Yusuf lalu kat luar. Lepas tu ada satu perempuan ni sampai terpotong jari waktu tengah potong bawang tu sebab tengok Nabi Yusuf yang sesangat. Okey. Yang tu Betul. Dia tengah ceritakan tentang kisah yang orang kata tergamam lah. Kisah orang-orang yang tergamam, terpikat. Ayat ini sebab dia dua terpikat, maka turunlah ayat ini. Tapi sebabkan dia ada orang kata nafsu lah sebenarnya. Dia lebih kepada kecenderungan. Lelaki mungkin terpikat dengan perempuan sampai terlanggar tembok lah. Pintu pun tak nampak. Kadang-kadang tu kalau lelaki lalu, awak pun kata, dia. Awak pun panggil orang tu. Macam mana? Kita pun blushing daripada dalam. Alamak. Okey. Selagi kita menjaga batas, tak apa.
Tapi kalau boleh, elakkanlah. Okay. Sebab zaman kita ni, zaman yang orang langgar bahu kita pun dah terasa tau. Tapi dia buat macam mana? Dia langgar bahu kita. Lepas tu dia buat macam normal je. Macam acah-acah, macam macho macam tu lah. Itulah. Padahal bila dah tersentuh tu, dia akan menaikkan rasa gairah. Jadi, saya rasa perkara sebegitu kena cepat-cepat elak lah. Kalau tempat tu sempit, awak pergi cari tempat lain. Jangan lalu juga tempat tu. Elakkanlah. Macam baru-baru ni, pesta buku. Tempat okey dah nak cari buku kan. Tapi ramai dengan padatnya dengan orangnya. Kena hati-hati. Sebab waktu tu adalah waktu kemuncak. Kemuncak orang-orang yang terlanggar bahu lah. Semua ter. Sebab dia tak ada buku. Okey, sini bahagian muslimah saja. Sana bahagian muslimin saja. Tak ada kan. Jadi kita sendiri yang kena kontrol. Susah tak? Susah? Tak? Susah? Dua-dua? Okey. Susah sebenarnya. Sebab kita tak ada, dekat Malaysia ni tak ada pun pesta buku yang muslimat saja. Melainkan memang betul-betul buat kat masjid lah. Tapi kat masjid pun menarik juga. Macam mana ya? Apa tuntutan tadi? Menjaga pandangan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada okey lagi tak? Nak rehat tak? Okey lagi? Okey. Kaedah istinbat hukum menjaga kehormatan diri berdasarkan lafaz yaghuddu dan yahfazu. Okey. Siapa yang boleh berikan secara spontan di depan? Saya panggillah orang ke depan. Siapa yang nak istinbat hukum? Macam mana cara kita nak istinbat hukum? Dah? Betul? Okey, mula-mula saya spin dululah. Kita akan main spin wheel. Kita akan jemput Muhammad Nur Solihin. Ulama dah mengistinbatkan hukum perkataan yaghuddu dan yahfuzu sebab dia merupakan jawabul amar yang menunjukkan suatu perintah. Sebab ada perkataan kul yang maksudnya katakanlah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib. Oleh itu wajib menjaga pandangan dan memelihara maruah diri. Itu je? Betul? Kunci jawapan awak? Kunci. Okey, terima kasih. Okey, silakan. Okey, siapa pula orang kedua? Nurul Izzati. Belakang dia je. Okey.
Ulama mengistimbatkan hukum menjaga kehormatan diri melalui lafaz yahfazu dengan yaghuddu. Yang merupakan jawabul amar kepada lafaz kul yang menunjukkan wajib kerana ia adalah satu perintah. Setiap perintah adalah wajib. Oleh itu, kita wajib menjaga pandangan mata dan memelihara maruah diri. Okey, bagus. Okey, lagi seorang. Ini. Dah. Dina Batrisha. Mana? Oh. Ulama istimbatkan hukum menjaga kehormatan diri melalui lafaz yaghuddu dan yahfazu yang merupakan jawabul amar daripada lafaz kul yang menunjukkan sebuah perintah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib. Oleh itu, umat Islam mestilah menjaga pandangan mata dan maruah diri. Okey. Bagus. Terima kasih. Okey. Senang ke susah istimbat hukum? Boleh dapat 4 markah? Lafaz apa tadi? Lafaz apa, Asya? Okey, betul. Okey. Seterusnya, kita akan main game. Game ni awak kena huraikanlah apa yang kaitan dengan menjaga pandangan. Awak huraikan je. Dengan lafaz perintah. Dengan cara awak istimbat hukum kan. Awak kaitkan je. Boleh? Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ke nak spin wheel juga? Spin wheel lah. Kita akan spin wheel. Nama tadi akan masuk balik Tak apa. Boleh je. Tak apa Ustazah, boleh je. Okey. Okey. Tak apa Ustazah, tak apa, boleh je. Kita sambung dengan Dina tadi. Tak apa Ustazah, Adi je, Adi. Boleh tu lah. Tak apa je. Okey je. Sila Ma. Dina. Okey, sila ambil cabutan di depan. Imanina Farisha. Ambil. Cabut satu-satu. Apa tu? Baca. Baca lepas tu awak huraikan. Huraikan. Mana kawan awak? Tugasan rumah. Jemur baju, memasak, live. Zaman teknologi kan dia banyak live. Kadang time tu apa? Masak-masak kan? Tengah masak-masak. Dia suka. Kita nak masak. Cuba awak huraikan. Apa yang kena? Jaga pandangan. Sebab kan kita kan live. Tu kan rumah dia. Kan mata-mata yang memandang. Kan rumah dia. Rumah dia bersepah ke, nanti orang komen ke, yang buruk-buruk ke, macam mana? Apa awak rasa? Apa pandangan awak kalau orang tu buat live? Ataupun dia biasa je. Dia buat kerja rumah je, dia masak-masak ke, dia basuh pinggan ke, dia pun huraikan lah. Apa yang tindakan kita kena buat ke? Kemas rumah. Tak tahu. Terangkan. Susah soalan ni. Kebat ni. Cepat.
Dia bukan soalan biasa-biasa dia ni. Adakah coach lelaki dia pergi buat live, dia sidai kain baju dia. Sambil-sambil tu kan dia tengah live, dia jemur baju. Sekejap ya, saya tengah jemur baju, dia cakap macam tu lah. Okay, dia jemur. Bagi pandangan awak, elok tak buat macam tu? Tak. Teruskan. Sebab dia tak tutup aib dia. Mungkin waktu buat live, rumah dia bersepah. Okay. Lepas tu orang lain tengok. Tu je. Dia salah ke kita salah? Yang Dia. siapa yang kena menutup pandangan tu? Dia. Menundukkan Sebab pandangan. tu rumah dia. Dia tunjuk ke orang ramai. Yakin tak? Yakin. Dia? Kita yang masuk live dia? Tak payah masuk Live. live. Keluar. Bagus. Okay, terima kasih. Manina, spin dulu. Pakai rimus. Okay. Faham tak tadi? Okay, bacakan. Siapa? Iman Adriana. Oh, tadi Iman Nina. Ada Iman juga. Okay, Iman pilih salah satu. Oh, dah. Dia baca pula dah. Wah. Yang panjang ni lagi susah. Sama je. Sama je. Oh, tak tepi je. Social atau lepak dengar podcast? Social atau lepak dengar podcast? Bahasa pasar. Apa dia? Lepak. Zaman sekarang kan banyak kedai kopi. Banyak Tengah malam lagi. Tengah malam tak apa. Laki-laki perempuan. Borak benda yang tak berfaedah. Dengar apa? Dengar podcast. Dengar podcast. Fokus saya Iman. Oh, ada mic. Sembang seram. Cepat. Apa yang nak kaitkan tadi? Tadi banyak apa yang kita bincang tadi. Apa isu dia sebenarnya? Isu dia tak jaga malam diri. Sebab? Sebab lepak sampai malam. Okey, siapa yang lepak? Siapa yang lepak? Biasa-biasa siapa yang lepak? Lelaki. Zaman sekarang yang awak perasan. Perempuan. Okay, lelaki, perempuan, ada lagi? Maju. Yang maju lagi? Apa yang kita akan bagi tahu dekat situ? Sosial ni apa? Percakapan. Sikit lagi. Pergaulan. Pergaulan. Pergaulan bebas. Itu bahaya. Kita tak sedar tau. Tapi dalam podcast dia akan cerita. Ada beberapa podcast dia akan podcast ni adalah cerita benar. Podcast ni adalah cerita yang memang realiti. Memang dia sebut satu-satu apa yang terjadi next. Dan semua orang boleh dengar. Semua orang boleh ambil iktibar kalau dia bijak lah kan. Dia boleh pandai baik buruk. Tapi sekarang ni bila dalam podcast dia akan ceritakan lah. Saya berkenalan dengan, contoh ada satu podcast saya dengar daripada TikTok lah. Sekejap je saya dengar. Okay. Dia cerita tentang
dia pergi ke, dia berkawan dengan orang OKU. Seorang wanita lah. Dia berkawan dengan orang OKU. Okay. Dia ikut ke dalam kereta, kan, dia ikut ke satu tempat lah. Dia ajak, lelaki tu ajak. Okay. Ke satu tempat, macam camping, kawasan camping kan gelap kan. Ada kemah-kemah, ada lampu-lampu, sayup-sayup macam tu. Tapi jauh daripada tapak tu. Sudah. Lepas tu dia cerita. Dia cerita lelaki tu meraba dia. Okay. Peha lah. Peha dulu. Dia cakap, kenapa peha awak besar Yang perempuan tu macam mana nak selamatkan diri ni kan. Dan tiba-tiba ada polis datang. Polis peronda datang. Dia kata, awak buat apa ni? Saya OKU. Yang lelaki tu mengaku dia OKU. Dia orang OKU. So, apa awak rasa? Saya dengan podcast tu, ya Allah ya Allah. Geram saya. Apa yang awak rasa? Dia nak berkawan je. Perempuan dan lelaki tu dewasa lah, orang dewasa. Dia nak berkawan je pada asalnya. Walaupun dengan OKU pun kita tak boleh pandang sebelah mata kan. Sebab pergaulan bebas ni boleh berlaku walaupun dia OKU. Sedihnya. Polis datang ketuk, saya OKU. Mengaku pula OKU. Dia kata kursi roda dekat belakang. Mungkinlah. Saya sekali imbas tu. Dan cerita tu perempuan. So awak rasa sesuai tak melepak? Tapi dia dah dewasa. Boleh lah. Tak boleh. Kena jaga pergaulan. Lagi? Lagi satu? Lagi satu? Jaga maruah diri. Jaga maruah diri. Kena bawa diri kita ni betul-betul. Betul-betul. Ke mana? Ke mana? Oi. Ke jalan yang lurus. Cepat. Ke mana? Ke jalan yang benar. Jalan yang berfaedah. Berfaedah. Kan sekarang kan healing. Macam mana tu? Healing. Macam mana? Awak rasa macam mana pandangan awak? Apa yang akan berlaku sebenarnya? Waktu di dalam kereta itulah banyaknya syaitan. Tergoda kan? Dia macam ni lah. Untuk lelaki dengan perempuan, biasanya kita akan 3 orang. Sebab itu darurat lah tu. 3 orang. Mungkin dia sakit. Mungkin ada sesuatu yang berlaku lah. Tapi kalau boleh, jangan cepat percaya orang lah. Dia percaya yang OKU tak akan buat apa-apa pun dengan dia. Sebab kaki dia mungkin ada masalah ke apa kan. Saya tak tahu pasal kaki dia tu. Tapi disebabkan dia mengaku yang dia tu OKU, kita pula macam, dengan adanya kursi roda tu, itu bukan salah satu bukti kukuh pun. Okay. Yang penting kita sendiri berhati-hati. Bahaya tau. Lepak-lepak dengan berlawanan jantina. Saya rasa semua kena tahu, walaupun tempat tu terang pun, contoh wayang, tempat-tempat wayang kan, bahaya. Dia sikit-sikit je, kadang-kadang dia sentuh je. Sentuh kan. Alah, halusnya, mulusnya, macam kata gitu kan. Padahal kita ni buat kerja rumah kasar-kasar ni, alah halusnya dia kata. Jangan sesekali bagi. Boleh? Okay, terima kasih. Okay. Belum. Okay, Iman pula. Tekan remove. Okay, tekan ni. Tengah. Okay. Siapakah orang seterusnya? ID sosial. Okay, terima kasih. Pilih bahan lah.
Pilih antara salah satu listener. Pilih yang salah. Tadi dah bincang banyak dah. Huraikan je. Dari sebab yang tinggi tu. Selfie. Dia sebut ke salah? Sebut. Selfie, simpanan ataupun posting. Selfie, simpanan. Atau post, simpanan. Simpanan apa? Simpan gambar. Posting. Posting? Posting. Posting. Apa yang kena buat? Okay, teruskan. Dia melibatkan apa? Melibatkan apa? Kehormatan diri. Dia melibatkan aurat. Lepas tu, dia boleh apa ni? Dia boleh Di tengah. Saya harus faham. bukan air ni. Haji baik. Dia boleh menaikkan nafsu lelaki kalau aurat tu terdedah. Untuk yang melihat lah. Lepas tu, sepatu. Macam. Orang edit macam-macam guna AI sekarang kan. Lepas tu Sebenarnya ni Airi, cepatlah. Lepas tu ini salah. Ni kalau dia pun gambar dekat media sosial kan, gambar tu kan kita tidak aurat atau orang demo. Orang live. Ada pada Orang like dapat dosa. Right. Lepas tu takut ada orang dengki sebab kecantikan. Okay. Penyakit ain. tu gambar dia buat santau. Santai. Buat orang tu suka dia. Ya ke? Minyak dagu? Minyak pengasih. Advance ni awak. Zaman sekarang biasanya post-post ni mesti ada event besar-besar kan? Biasanya apa? Biasa zaman sekarang ni kuat sangat event tu. Right? Apa dia? Food Fest. Food Fest pun besar juga. Sikit lagi. Motor? Sikit lagi. Event apa biasanya? Kita dapat medal. Sukan. Fun ride. Cuba cerita sikit. Elok tak? Kalau dapat medal tu. Bukan dapat medal tu. Awak kan berlari kan? Something happen tak? Oh, something happen. Aurat mungkin kita. Apa yang kita kena buat? Tak, aku faham sangat. Lepas tu bila dia bangun dekat depan dia. Iris dia okey ke tak? Adakah fun run tu dia bercampur? Campur. Adakah dia melibatkan aurat? Adakah dia melibatkan maruah? Adakah patut kita pilih fun run tu? Kalau fun run tu untuk perempuan saja? Kalau untuk lelaki saja? Lelaki adakah awak akan pakai baju yang betul? Tak. Kebanyakannya tak. Dia rasa singlet is the best. Singlet is the awesome one. Betul tak? Cuba awak terangkan. Dia nampak macam simple je ayat saya kan. Selfie, posting kan. Tapi bila kita fikir balik, apa yang kaitan dengan selfie zaman sekarang ini?
lebih kepada program-program besar, event-event yang dibuat, event yang baru ni Sembuh Air kan? Apa? Pesta air. Pesta Air. Oh ya tu. Yang ada Syukri teki-teki je. Hei, ya Allah. Geram saya. Patutnya tak payah datang lah. Dia kan orang yang kita pun tengok dia hari-hari kan. Live dia memang meletup. Saya tak tengok lah. Tapi perkembangan dia tu terlalu laju. Sepatutnya dia pun, dia ada isteri, dia ada anak-anak kan. Sangat sedih lah. Sepatutnya apa? Sepatutnya tak payah pergi. Ha. Buat je live dalam Boycott. Bagus. Okey. Nanti boleh tak jawab? Dia ada soalan kebat macam ni. Sebab kita kan zaman-zaman yang besar. Zaman viral. Okey. Sudah dah? dah. Ni remove answer. Lega dah Iris ya? Remove answer. Remove. Kita dah nampak. Sidang lah. Zahira. Zahira. Nama Zahira. Amal ni jadi budak-budak. Kita akan bincang apa lagi situasi yang ada. Pilihlah. Okey. Beraninya awak. Mana-mana apa? Beraninya awak. Okey. Content creator. AI team. Awanas hand. Prank. Nak kentang. Okay. Itu je. Apa salah? Apa isu sebenar mereka Dia ini? ni. Memain sama malu. Yang tiba-tiba dia menendang Nabi. Okay. Ingat Nabi. Diorang buat macam paranormal Awanas hand ni. Kacau. Malam Lepas tu pasal pensel yang angkat-angkat pula. Macam tu salah. Oh. Saya tengok je sikit lah lebih percaya. AI team sama saya tengok tak okey je AI team. Okey je. Siapa kata okey je? Okey lah dia tak okey. Okey, kita. Dia kan laki perempuan panusi. Tapi dia ada kebaikan dia juga. Apa kebaikan dia? Dia Boleh macam tengok. bantu kan ada konten dia bantu-bantu orang semua Boleh tu. tahu dia nak menunjuk ke? Kita tahu niat kita. Kau ni Bantu apa? Bantu apa? dia bantu macam pergi rumah anak yatim, pergi rumah orang tua, macam tu lah saya tengok. Katoy. Umi yang siapa? Saya tak minat. Tak rasa saya tak minat pun. Okay, sebagai content creator akan datang, apa yang membuat? Boyo. Apa yang saya buat? Apa yang kena buat? Saya akan jadi orang tabligh. Ada orang kat kampus yang 40 hari. Saya akan bagi motivasi, nasihat. Macam tu. Okay. InsyaAllah. Maksudnya pergi ceramah-ceramah ke apa? Kalau content creator lah. Lah, macam mana? Dia buat video. Okay. Buat video macam tentang perkara sunat ke, solat ke, apa-apa ke. Ada tak orang nak tengok? Tidak ada. Awak nak tengok yang team. Zahir masuk ya Oh. Mana ada. Kena dengan awak ambil cepat. Huraikan apa dengan tajuk kita? Apa? Betul tak? Lagi Saya nak cakap pasal jodoh tu memang aturan Allah. Okay. Okay. Daripada item kan? Okay. What happened? Apa sebenarnya yang berlaku?
Partnership. Okey. Lepas tu? Kalau orang pergaulan bebas, orang buat konten sama-sama. Aurat lelaki perempuan. Diorang duduk macam mana? Diorang duduk. Dalam studio. Taklah, diorang bebas. Diorang keluar-keluar. Rumah diorang dekat kan? Diorang masuk je kan? Tapi lelaki-lelaki perempuan. Rumah kalau rumah lah. Tapi diorang ada studio lah. Studio tu campur lah lelaki perempuan. Okey. Jadi diorang tak berapa jaga batas sangat. Jelas lah. Daripada awal. Daripada awal. Jadinya bila dia masuk dalam fasa perkahwinan, ianya sangat-sangatlah makruh sebenarnya. Dalam perkahwinan kita kena jaga perkahwinan suatu ikatan yang mulia antara lelaki dengan perempuan kan, nikah kita kan. Jadi kita kena jaga daripada awal sebenarnya. Kita tak bolehlah dating. Dulu dating tu mungkin dengan mak ayah kan. Kita datang. Tak salah pun nak dating tapi ada Betul. mahram dia. Betul tak? Tak salah pun. Tapi cara kita daripada awal kalau kita suka dia sebab dia boleh hiburkan kita. Tak. Hidup kita tak sentiasa gembira atau terhibur. Betul tak? Selesa tak awak dengan partnership tu? Macam mana ni? Jangan nangis pula. Cepat ceritakan. Saya okey. Saya macam saya tengok sebagai hiburan. Maksudnya tak tahu cakap apa. Tapi kita belajar tadi. Menjaga pandangan mata dan memelihara maruah diri. Dia ada lagi satu. Apa yang? Apa yang kita belajar tadi? Cuba tengok point dia semula. Indonesia. Dari segi pakaian dia lah. Pakaian dia kebanyakannya shawl kan. Dia selempang-selempang je kan. Dia tak pakai stokin. Ada yang berhoodie saja. Ada. Okey. Untuk selain untuk dia buat sesuatu content creator tu, dia content dia tu, dia banyak prank dia. Marah-marah, maki-maki kan? Betul tak? Betul. Kadang-kadang merosakkan harta benda sampai orang tu marah. Bagus tak? Apa yang awak rasa? Saya rasa konten kreatif itu juga. Awak rasa tu melibatkan maruah tak? Libat. Dah lah orang tengok tau, view dia naik. Maruah dia sebenarnya tercalar dah. Saya risau. Orang yang buat prank ni, kita doalah dia berubah tapi dari segi orang kata jangka masa dia tak panjang lah. Sebabnya dia kena faham kewarasan akal tu bukan terletak kepada menjahanamkan harta benda. Orang waras kereta begitulah, tak perlulah nak kereta apa yang konten kereta yang konten kereta yang dia orang buat tu. Konten kreatif. Chat diorang chat lain orang tu marah Oh no. Set. Ada kan? Ada kan? Ada. Itu melibatkan duit tu. Awak buang-buang duit maksudnya lah. Risau. Kita risau. Konten tu bukannya kita je yang tengok. Kadang-kadang adik-adik kita pun tengok juga. Dia kata itu abang tu buat. Macam mana tu? Dia akan merosakkan pemikiran. Bahaya tak? Itu realiti tau. Itu bukan kartun dah. Dulu kartun je. Sekarang ni realiti. Itu yang berlaku. Nak tengok boleh. Risau pula Zahira apa ni. Okey, seterusnya. Boleh faham? Boleh. Tak boleh tengok. Ya.
Boleh. Itu antara isu semasa lah. Ini ikut makan fry. Nanti nama saya kan. Kena jadi orang yang bertanggung Jawab. jawab. Okey. Terima kasih. Nampak tak Bang Harap tak apa. Kita nak minum pagi. Dan minum pagi. Okey. Last one. Kita akan bincang. Ini pun isu hangat. Dia duduk dalam bilik. Cepat sila. Sebutkan. Live streamer. Ambil sekejap kertas. Okey. Apa yang awak boleh huraikan, ceritakan isu semasa? Live. Zaman awak ni zaman yang penuh dengan waya-waya. Internet, sosial, cepat. Hanya live streamer main game. Macam tu lah. Selalunya dia, kalau live streamer, dia paparkan skrin dia dengan skrin diri dia sendiri. Okey. Kan? Jadinya dekat yang skrin diri dia tu lah yang jadi masalahnya. Kalau nampak bilik studio dia macam sepa tu, tu kena jaga pandangan dah. Lagi huraikan lagi. Contohnya yang main game Poro, Solos. Kami. Oh, tu kan. Ada. Oh, nama dia. Kawan tu macam tu lah. Tapi kan nanti dia akan main dekat dia punya tu, tempat dia kan. Dia akan bertanding kat mana biasanya? E-games kan dia sekarang kan? Sekarang banyak game lah. Banyak game lah. Okay. Live streamer yang lain? Cuma lain. Macam macam makeup ke, tak pakai tudung kan? Okay. Yakin ke semua tu perempuan yang tengok? Tak. Lelaki tak masuk pun. Lelaki dia scroll je. Dia tengok kita perempuan, dia scroll. Yakin ke? Hebat tak dunia sekarang? Duduk dalam rumah, dalam bilik seorang-seorang pun boleh dapat dosa. Duduk seorang-seorang kan, senyap-senyap dia kan. Dia pun buat live. Lepas tu dia ajak invite orang tu masuk. Oh, lelaki. Awak buat apa? Dah lah dia tak kenal orang tu. Lepas tu dia borak macam Saya dah kena 10 juta tahun. 10 juta tahun. Apa perasaan awak tengok dunia hari ini? Randomnya sedih. Awak akan jadi orang yang membangunkan. Kalau sikit tak apa. Ini terlalu ramai. Terlalu macam dia berduet ke, nyanyi lagu ke. Apa awak rasa? Ada kan? Pernah nampak? Macam mana awak nak kaitkan? Sepatutnya kena buat apa? Pisahkan diorang. Pisahkan diorang. Kan diorang. Diorang tak duduk sebelah-sebelah pun. Kan dia duduk masing-masing rumah kan? Rumah masing-masing. Macam mana? Tegur lah komen. Tegur je dalam komen. Okey, bagus. Tindakan yang bagus. Lagi? Ban akaun dia. Report sekarang tak percaya. Kita kena balik.
Dia kata, tak ada apa-apa pun, okey je. Dia kata, kita dah report dah. Dia kata, konten ni okey je bagi dia. Macam mana? Tak sedar tu. Macam mana Salih? Berdoa je. Doa je. Bagi tahu mak ayah dia. Macam mana? Kalau kita kenal, boleh kita tegur. Tapi kalau tak kenal, jangan lawak. Tak usah pasal lah pula gaduh kat situ kan. Bahayalah pula. Okay. Sepatutnya, tak payah buat live. Biar je. Dia kata itulah sumber pendapatan saya. Saya akan dapat gift di situ. Dia tak payah invite orang tapi dia menghiburkan orang. Dia pun dapat gift. Boleh tak? Dia cakap itulah sumber pendapatan saya. Dari sumber pendapatan lain. Cari sumber pendapatan yang lain. Buat wadidah dapat gift. Orang India selalu buat. Dia main game apa yang bola tu kan? Susun-susun bola. Dia main game susun-susun botol. Kan? Lepas tu dia dapat duit. Orang tu bagi kan? Oh yang tu. Intan memang suka sangat buat. Awak rasa macam mana? Apa pandangan awak? Wadidah tu memalukan lah. Bagi awak memalukan lah. Memalukan. Bagi awak? Memalukan. Patut tak? Apa tindakan yang kena buat? Tak payah tengok. Tak payah tengok. Tapi ada benda tu view dia naik. Tutup phone terus. Tutup phone terus. Frust tengok makcik main bola. Cepatlah. Terangkan. Macam mana? Macam mana kita sebagai penonton? Apa yang kita kena buat? Zaman sekarang terlalu banyak sangat konten. Sibukkan diri dengan perkara lain. Perkara yang lebih berfaedah daripada tengok makcik main bola, makcik main susu-susu tin. Kan? Cukuplah waktu rehat awak tu, waktu malam tu rehatlah. Tidurlah. Supaya esok pagi bangun tahajud. Macam tu. Itu huraian dia lah. Supaya kita ni bukannya nak lebihkan content creator. Kita nak lebih, supaya dia tak rasa orang tak ada nak tengok dia dah kan. Sebab semua orang dah tidur. Baguslah. Dia pun sedar benda tu. Tak ada pun orang tengok aku macam tu. Betul tak? Betul. Semua orang tidur. Senang cerita. Contoh, dia suka tau orang-orang yang viral macam Ali Shukri kan. Ali Shukri kesian. Dia suka buat konten di luar kotak. Tapi membawa keburukan ke kebaikan? Dia kena fikirin tu lah. Kita pula nak support ke tak support? Macam mana cara kita nak bantu? Sebab dia akan bawa orang-orang yang kesusahan kan masuk dalam live dia. Ramai juga tak? Betul tak? Setuju tak dengan saya? Ya ke? Okay. Okay, seterusnya. Sama. Seterusnya. Terima kasih kepada semua. Seperti biasa, kita ada soalan lembaran kerja awak. Okay. Lembaran kerja ni, saya nak awak jawab dalam Jawi. Okay. Dan cara awak untuk menjawab soalan kehebat kena tengok betul-betul. Sebab awak dah belajar kan? Form 5 je ke hari tu?
Oh, ya ke? Ya. Alah, sini kan awak dah belajar. Teknik-teknik hebat. Awak rapat tak dengan form 5? Ah, tak. Apa tak rapat? Ha? Garam. Masin tak? Masin? Bila nak manis? Waktu dengan SPM. Oh. Memang makan pun. Kenapa masa tu? Tak ngam ah? Semua orang tak ngam? Seorang? Ada yang ngam. Tapi segerintil lah. Macam mana? Okay. Saya berikan awak lembaran kerja ni. Kalau tak faham boleh jumpa saya. Okay, ada apa soalan lain untuk tajuk hari ni? Tak ada. So kita kekang masa juga. Itu saya daripada saya. Okay, boleh edarkan. Jadi saya nak rumuskan hari ini, kita kena jaga pandangan mata kita kena jaga sebab daripada mata turun ke hati. Okey, daripada mata turun ke hati. Pakailah pakaian yang mencerminkan awak seorang yang berkaliber, seorang yang disenangilah. Jangan pakai pakaian yang kurang disenangi macam mencolok mata ke kan. Lepas tu bawa diri anda semua ke arah yang lebih baik lah. Sebab kita zaman sekolah mungkin tudung kita labuh. Mungkin dekat luar makin lama makin pendek. Saya tak tahu tapi saya doakanlah makin lama makin istiqamah. Okey? Seterusnya bagi lelaki, saya mengharapkan awak jaga diri juga sebab zaman sekarang lelaki pun kena lelaki pun tak selamat. Awak kena jadi orang yang tegaslah terhadap diri sendiri. Boleh? Jangan sewenang-wenangnya. Contoh, hulurkan duit bantuan. Dia pun pegang tangan awak. Nak pegang lagi. Jangan bagi. Jangan sesekali bagi barang kepada pihak lawan jenis awak. Jangan sesekali bagi pun harta makanan, kewangan. Walaupun dia nak berhutang awak ni, cakap, saya butuh duit. Macam tu je. Awak buat sikit muka kesedih awak, kesian awak tu. Awak kena pandai berlakon waktu tu. Jangan benarkan. Termasuklah ipar duai, whatever. Awak pernah dengar cerita ipar dalam maut? Pernah kan? Dia berlaku dengan pandangan kita berada di ruang yang sempit. Bahaya tau seorang ni, bahaya. Yang ketiganya adalah syaitan. Risau. Okey? Semua dah dapat kertas? Okey, siapa yang nak bagi tahu refleksi hari ini? Refleksi diri. Umar, saya tak dengar lagi kan. Okey. Pelajaran lah. So pengajaran kita hari ni, kita mestilah jaga kehormatan diri, jaga pandangan, tundukkan pandangan. Bakal jadi tutor tarian lah. Apa? Tak. Belum lagi lah akan datang. InsyaAllah tak kot. Masih lagi hafiz lah. Hmm. Macam mana? Ah, Okay, teruskan.
Lepas tu kalau kat tempat orang ramai, jaga aurat, jaga percakapan, jaga ihtilat. Tapi Lala seorang-seorang je. Seorang je. Dia duduk di kawasan seorang-seorang je. Apa Kita boleh buat prank. Boleh kan? Tak. Sebab apa? Sebab benda tu tak mendatangkan faedah. Okay. Lepas tu apa lagi? Lagi? Apa lagi? Kehormatan diri. Tu je. Tu je. Okay, kita jemput orang kedua. Okay. Baru rasa selamat, tak selamat. Refleksi. Okay. Apa yang awak rasa dalam kelas kita hari ni? Berkaitan dengan tajuk ke? Sepanjang kita berada bersama ke? Rasa? Sudah Umay. Macam mana ni? Rasa selamat. Sebab menjaga kehormatan diri. Rasa selamat sebab menjaga kehormatan diri. Lagi? Menutup aurat. Menutup aurat dengan? Sempurna. Dengan sempurna. Ada lagi yang lain? Nak tambah? Tak ada. Okay. Terima kasih. Okey, itu sahaja kelas kita pada petang ini. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yo.